Boleh memperkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Takullah. Wait. Saya baca panjang tu, saya nak beritahu kat abang. Saya ni orang baik-baik. Bos. Ya. Sini bapak sini Pashu. Buat apa Syul? Kau gila buat kerja kau ke buat apa benda yang kau rasa betul? Hui. Apa kelebihan kau dan kekurangan kau? Saya rajin bekerja. Okey, kekurangan kau? Saya tak ada kerja. Apa yang kau faham tentang company El Arab ni? Company ni jual perfume lah bang. Selain daripada tu. Ha? Selain daripada tu. Abang dia jual dadah apa? Bukan. Apa kerja lama kau? Kenapa kau berhenti? Saya buat sale bang dulu. Bos lama saya tu teruk bang. Ya, saya kerja dengan dia dulu makan pasir je bang. Betul lah? Iya bang. Serius lah? Iya. Kau kata kau buat sale kan? Kita pergi depan. Aku nak tengok macam mana kau deal dengan customer. Boleh bang, boleh. Jom. Boleh. Kedai perfume abang ada jual lepo Bukan. Tak ada bang, hobi lama. Okay, sebelum tu aku nak tanya kau. Apa beza EDT dengan EDP? Beza dia perkataan lah. Beza. Okay, cuba kau try. Oh, ini perfume terbaik bang. Kamu lah bayar lah. Bayar lah. Bos, ni bayar lah. Abang Drake. Bismillah, Masya Allah. Drake tak Drake tu belakang cerita. Dia suruh saya baling, pecah, dia suruh saya bayar. Drake tak Drake lah bayar. Alamak. Tak tahu kenapa ni. Dia tanya perfume tu tahan tak tahan. Aku suruh dia baling. Once broken consider sold lah. Memang itu je cara kau. Macam tu lah. Terima kasih bang. Minta maaf tadi bang. Tahu lah nyanyi lagu Hotline Bling. Saya bila boleh masuk office Nanti aku call kau lah. Oh, okay. Hei, kau buat apa? Ha? Kau buat apa? Abang call lah. Kau tak ada kerja ke apa? Saya memang tak ada kerja, sebab tu saya tunggu abang ambil kerja.